Assalamualaikum. Apa khabar guys? Yeah. Alright. So Alhamdulillah, suara saya ada sikit lah. Okay. Suara saya ni boleh lah kira dengar juga kan. Daripada hari Jumaat hari tu langsung tak ada suara. Suara memang agak boleh dikatakan bunyi angin je keluar. Macam bunyi tebur tu, psh, psh, gitu tuan-tuan. Okay, so hari ni hari Ahad, saya Alhamdulillah bolehlah sikit suara saya jelas, dapatlah kedengaran dengan jelas. Okay, minta maaf sangat tuan-tuan. Sebenarnya daripada hari Khamis saya dah rasa dah tekak tu ada something wrong, tapi tak adalah sampai hilang suara. Gitu tuan-tuan, gitu. Lepas tu pada hari Jumaat pagi tu rasa dah macam suara ni lain macam dah ni. Dah suara ni lain macam. Saya pun abaikan je lah, tak adalah terfikir apa-apa. Sebab fikir macam mungkin bangun pagi tak kena kopi ke apa kan. Tapi lepas tu dah sampai petang, teruk pula. Suara saya makin teruk dan tekak makin perit. Tapi tak apalah tuan-tuan, InsyaAllah jika saya diberi kesembuhan, saya minta maaf. Jika diberi kesembuhan, saya akan sambung buat video-video lagi dan menyambung kelas-kelas untuk sahabat-sahabat semualah. Alright. So sekarang ni kita nak melihat ke manakah pergerakan untuk gold pada minggu hadapan. Alright. So sekarang ini kita dah nampak dah dia punya kenaikan, series of kenaikan daripada bawah ni tuan-tuan. Daripada bawah ini kita dah nampak dah adanya satu pergerakan yang mana memulakan kenaikan. Jadi daripada kenaikan ini kita akan mula mengira adakah cukup pergerakan dia ataupun masih belum. Tapi kalau kita lihat secara detail, secara kita pergi kepada zoom in kepada time frame yang lebih kecil, kita nampak pergerakan seperti akan membuat kenaikan lagi. Gitu tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak katakan kepada sahabat-sahabat semua, kenaikan ini nampaknya seperti dalam pergerakan yang mungkin hampir habis ke, ataupun ada kenaikan lagi ke, itu kita akan lihat seterusnya lah. Tapi buat masa ini apa yang saya nampak dan saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua supaya sahabat-sahabat semua tahu ke manakah pergerakan untuk gold pada minggu hadapan. Alright, bermula daripada hari Senin. Saya tak pasti sama dari hari Senin akan ada pergerakan ataupun tidak, sebab mereka kata Easter lah kan. Easter hari Easter. Jumaat lepas adalah Good Friday. Hari Isnin Easter Day. Saya tak tahulah. Kita bukannya sambut, betul tak? Apa yang kita nak pastikan, jika betul tuan-tuan, dengar betul-betul sebab daripada hari Jumaat kita tiada pergerakan tau. Hari Jumaat sendiri kita tiada pergerakan gold. Jadi untuk hari Isnin, in case lah kalau betul-betul hari Isnin pun memang tak ada pergerakan, tuan-tuan boleh lihat akan terjadinya gap. Okay, sebab apa? Sebab dalam pergerakan, dalam market, dia tetap bergerak di behind the scene, orang katakan. Dia tetap bergerak, cuma untuk kita tak nampak adanya pergerakan urus niaga di belakang itu. Okay, sebab dia bukannya hanya berdasarkan kepada gold dan US dollar saja, ada juga urus niaga untuk negara yang tidak bercuti pada hari itu. Jadi apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan besar akan terjadi kekuatan, sama ada membuat kenaikan ataupun penurunan. Disebabkan oleh itulah saya dah sediakan dahulu level 2 monitor untuk kita perhatikan. Jika price sampai ke level yang ini, mana saya punya anak panah? Hilang dah anak panah. Ni dia. Jika price sampai ke level yang ini dan seterusnya dia break, bermakna akan terjadi kenaikan. Jika price sampai ke level yang di bawah ini dan seterusnya dia break ke bawah,
bermaksud price akan membuat penurunan di mana dia akan break level 4 FE 1.236 ini, dan seterusnya berkemungkinan besar boleh turun sehingga ke level yang ini. Faham tak tuan-tuan? Itulah yang kita nak lihat pada hari bila market ni open. Oi, teruk dah suara saya. Minta maaf ya tuan-tuan. Okay, so ini yang saya dapat lihat. Sebab tu saya tandakan level to monitor untuk kita sama-sama perhatikan sama ada akan terjadi kenaikan ataupun penurunan. Begitulah tuan-tuan. Jika betul membuat kenaikan, bermaksud akan break tau. Dia akan membuat kekuatan sebab adanya cuti, market tidak bergerak. Gitu tuan-tuan. Dan seterusnya, kenapa dekat level 1.236 tiba-tiba terjadinya rejection? Nampak ni cantik tuan-tuan, cantik. Kalau kita tarik Fibo extension, tarik daripada bermulanya penurunan ni sampailah kita naikkan ke atas ni, dia ngam-ngam touch dekat level 1 dan 1236. Tuan-tuan dapat lihat selepas dia touch sahaja, price terus membuat kekuatan menaik ke atas. Nampak tu tuan-tuan, berapa ratus pip ni kita tengok, nampaklah ke atas 400 pip juga tuan-tuan. Itulah yang saya katakan. Sebab tu saya nak sangat tuan-tuan semua belajar Fibo, guna Fibo, tak kisahlah retracement ke, extension ke, ataupun tuan-tuan pakai expansion ke, saya tak heran lah. Janji apa yang saya nak sangat sahabat-sahabat semua adalah belajar menggunakan Fibo ini. Apa yang saya nak katakan, bila kita tahu di level manakah yang paling sesuai untuk kita tarik Fibo, insya-Allah tuan-tuan akan nampak dia punya kualiti penggunaan Fibo itu sendiri. Tak perlu pening-pening kepala, kita perlu belajar nak tarik Fibo dari mana ke mana ataupun di level manakah yang paling sesuai untuk kita tarik Fibo, dan seterusnya kita akan melihat jika terjadinya confirmation untuk kita masuk entry, dan seterusnya price terus fly tuan-tuan. Alright, so sekarang ini apa yang saya dapat katakan, jika price berjaya membuat kekuatan melebihi daripada level to monitor 3329 ini, kita akan menjangkakan price seterusnya akan break ke level yang ini pula, iaitu saya tak pasti ni level berapa ni, 3358, dan seterusnya price boleh membuat kenaikan sehingga ke target kita iaitu 3400. Kenapa saya ambil 3400 ni adalah sebab dia big round number. Saya ambil dahulu tuan-tuan. Saya ambil yang ini dahulu supaya mudah untuk kita jangkakan sama ada akan terjadi kenaikan ataupun tidak. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, jika price membuat penurunan yang seterusnya break level 3301 ini pula, bermaksud ada possibility price boleh break pula FE 1.236 kita ini di level 3286, dan seterusnya berkemungkinan besar boleh membuat penurunan sehingga ke level breakout ini tuan-tuan. Tetapi apa-apa pun kita perlu menunggu price pula market ini buka dahulu tuan-tuan. Saya tak nak buat video panjang-panjang sebab saya punya tekak ni dah makin mengarut tadi. Gitu tuan-tuan. Dah gatal-gatal, merenyam-renyam ni, nak batuk ni, saya tahan ni tuan-tuan. Minta maaf minta maaf sangat kepada sahabat-sahabat semua. Saya nak juga buat video sebab apa? Sebab saya nak bagi penerangan kepada sahabat-sahabat semua supaya sahabat-sahabat semua dapat memahami apa ni mapping yang telah saya kongsikan. Saya tak nak bagi mapping semata-mata, dan seterusnya tuan-tuan kena fikir sendiri pula. Kesian saya fikir tu. Saya tak ada rasa ikhlas dalam berkongsi. Baik saya buat video, baik saya buat penerangan supaya sahabat-sahabat semua dapat mendengar apa yang saya cuba sampaikan dalam mapping tersebut. Faham tuan-tuan? Okey, so far ini sajalah yang saya nak kongsikan untuk sahabat
sahabat-sahabat semua ke manakah arah gold. Ingat betul-betul, sekarang ini level to monitor kita yang ada dua ini akan menjadi penentu sama ada price akan membuat kenaikan ataupun membuat penurunan. Jika membuat penurunan, tuan-tuan kena ingat dia perlu break level ini dan seterusnya dia perlu break FE 1236 di bawah ini, dan seterusnya bila dia membuat kenaikan terhege-hege, kita akan menjangkakan berkemungkinan besar price boleh membuat penurunan lagi. Okey, so sekarang ni kita ambil dahulu target sampai level mana jika terjadinya penurunan. Kita gunakan Fibo extension, tarik daripada bermula penurunan sampai ke level to monitor kita 0.618 iaitu di 3329 ini, dan kita akan ambil satu kotak tuan-tuan. Satu kotak yang mana kotak ini mewakili kepada Fibo 1 dan juga 1236. Jadi bila tuan-tuan tengok Fibo dia ni, dia berada di mana tuan-tuan? Dia berada dalam level breakout kita tadi tu. Nampak tu? Jadi ini yang saya katakan, jika dia berjaya break ke bawah, bermaksud ada possibility price akan membuat penurunan ke bawah, yang mana level ini akan diaktifkan. Begitulah tuan-tuan. Okey, ni saya dah tandakan dahulu. Buruk pula warna kotak dia ni. Saya tukar sekejap. Jangan gelap saya full jangan gelap, jagikan batuk. Gitu tuan-tuan. Okey, so sekarang saya akan padam Fibo extension ni. Jadi kita dah ada satu level. Jika price berjaya membuat penurunan, inilah level seterusnya yang mana ianya berada berdekatan dengan breakout kita sebelumnya. Nampak tu? Breakout yang masih fresh ya tuan-tuan, sebatang dia begini, nampak ni. Okey, so ini sajalah perkongsian saya untuk gold untuk minggu hadapan lah. Okey, bermula esok lah, hari ni hari Ahad, bermulanya esok. Tuan-tuan pun dapat nampak dah ni dah masuk pagi Senin dah ni. Right, so sekarang ini kita akan melihat nanti ke manakah pergerakan untuk gold seterusnya. Jika tiada pergerakan untuk hari Isnin, bermakna tuan-tuan perlu jangkakan akan terjadi gap pada hari Selasa nanti. Alright, okay, itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Jika ada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe ataupun follow kepada page saya ke YouTube saya ke, jemputlah subscribe sekarang. Kalau nak lagi best, tuan-tuan boleh share, kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Itu saja tuan-tuan, kita panggil sebagai kongsi rezeki. Itu sajalah. Assalamualaikum dan bye bye. Bye bye.